Walanon penjilat Anwar Ibrahim mengatakan kerajaan Madani berjaya melancarkan satelit pertama Malaysia menggunakan teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR). Saya sokong di mana kerajaan hari ini hanya sekadar melancarkan, tetapi satelit ini dibangunkan oleh kerajaan sebelum ini, khususnya semasa era Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, perancangan awal pembinaan satelit SAR Malaysia bermula pada tahun 2017 untuk menaik tarafkan Razak-SAT yang dilancarkan pada 2009. Dan kemudiannya pada tahun 2020 di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan melalui Agensi Angkasa Malaysia (MISA) mengumumkan inisiatif National Space Policy 2030 yang menetapkan matlamat untuk membangunkan satelit SAR pertama Malaysia sebelum 2030. Dalam tempoh ini, MISA telah menandatangani beberapa MOU dan perjanjian kerjasama bagi pemindahan teknologi radar dan data SAR. Satelit ini kemudiannya dinamakan sebagai Malaysia Synthetic Aperture Radar (MISA). Saudara, ini bukan kali pertama Malaysia melancarkan satelit, di mana satelit pertama MESAT 1 dan MESAT 2 dilancarkan pada 1996. MESAT 3 dilancarkan pada 2006, MESAT 3A pada tahun 2009, MESAT 3B tahun 2014 dan MESAT 3D pada 2022. Ini untuk satelit komunikasi milik MESAT Satelit Sistem Senyap Berhad. Bagi satelit pemerhatian, pemetaan dan keselamatan negara pula, yang pertama sekali adalah Razak-SAT yang dilancarkan pada 2009 dengan roket pelancar Falcon 1 SpaceX di Marshall Islands. So, janganlah overclaim seolah-olah rakyat tidak boleh semak semua maklumat. So, apakah respon rakyat Malaysia?